Harga turun tak buat kita miskin. Hari ini saya ada dapat soalan, bila waktu terbaik untuk beli emas? Sejujurnya adalah 20 tahun lepas. Ramai penyimpan emas baru sibuk cari harga grup update harga. Tunggu masa harga turun nak beli dan harga naik nak jual. Akhirnya tunggu emas tak beli, duit pun habis. Bila kita asyik tengok harga dan dengar prediction, masa berlalu tanpa kita sedar. Setiap bulan niat nak beli emas tapi ditangguh sebab harga belum cantik. Sampai satu hari harga emas naik tinggi, barulah rasa sesal dan cakap, kenapa aku tak beli masa dulu? Hakikatnya tak ada siapa tahu harga emas jangka masa pendek. Kita bukan trader, kita penyimpan emas jangka panjang. Harga turun tak buat kita miskin, harga naik tak buat kita terus kaya. Yang penting emas ada di tangan, bukan hanya angka dalam kepala. Sebenarnya menabung emas tu mudah. Ada duit simpanan terus tukar kepada emas, tak perlu tunggu harga. Harga cuma soal masa. Hari ini pasti lebih murah daripada beberapa tahun akan datang, sama macam harga barang harian yang tak pernah turun. Yang selalu jadi masalah bukan harga emas tapi kita yang tak konsisten. Asyik tunggu masa terbaik, akhirnya masa berlalu dan peluang hilang. Jangan ulang kesilapan yang sama. Mulakan sekarang walau sedikit dan pastikan emas bertambah setiap bulan. Lebih baik menyesal beli awal daripada menyesal tak beli langsung. Mentor pun ada pesan, waktu terbaik adalah tahun-tahun yang lampau. Waktu kedua terbaik adalah sekarang. Semoga bermanfaat. Ingin dapatkan info emas dan kewangan? Boleh follow saya. Jika bersedia untuk buka akaun dan terus buat simpanan emas, boleh PM atau komen untuk saya bantu dengan cara dan langkah terbaik buat anda.